Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung di dalam pembelajaran kita, pengajian kita dan juga pengetahuan untuk kita fahami bersama berkenaan dengan ilmu poligami. Kadang-kadang kehidupan kita ni sudah tentu kita faham ada pasang dan surutnya, ada naik dan turunnya, maka penting untuk kita memainkan peranan kita untuk memastikan niat kita, segala amal dan tindak tanduk kita selari dengan apa yang disyariatkan untuk kita sebagai hamba Allah. Dan niat itu sangat penting walaupun dalam keadaan naik turun ni kehidupan kita ni, lambat ataupun cepat, kita perlu cuba untuk cekal dan tabah menjalani kehidupan. Sebab itulah yang Allah akan nilai dan Allah akan, moga-moga Allah akan ganjarkan setiap pengorbanan, setiap kecekalan, setiap usaha yang kita cuba lakukan tu. Walaupun kadang-kadang kita rasa susah sangat, kadang-kadang kita rasa macam agak mustahil dan seumpama dengannya, kita cuba bismillahirrahmanirrahim, aku buat juga, aku teruskan juga di dalam melakukan amal kebaikan. So insyaAllah, jadi insyaAllah saya ingat saya pada sesi yang paling latest itu ialah sehingga pengajaran yang ke-21 lah, tak silap saya lah. Okey, kita akan mula dengan pelajaran 31, pelajaran yang ke-21 insya-Allah. Okey, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah khusus poligami, ia mampu meningkatkan tahap kasih sayang dan penghargaan antara suami dan isteri. Menjadi kelaziman manusia apabila seseorang itu hadir setiap kali dalam kehidupannya, dia kurang mengasihi dan menghargai. Namun apabila orang yang sama itu hadir pada hari-hari tertentu, dia akan lebih mengasihi dan menghargainya. Ini telah pun kita kupas pada sesi yang lalu. Pelajaran 21 yang terakhir pada sesi yang lalu itu memang akhirnya orang kata apa, sayang isteri tinggalkan. Mungkin kata-kata ataupun frasa Melayu itu sangat signifikan lah sebenarnya, sebab kadang-kadang bila keadaan yang kita jarang berjumpa, kita akan lebih menghargai kasih sayang tersebut. Ada rakan-rakan saya yang sebelum ini mereka ada pengalaman PJJ, ada yang sampai 3 tahun pun ada PJJ. Saya ni setakat pengalaman tidaklah sampai selama itu. PJJ ni dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu je. Tapi sampai 3 tahun, subhanallah, itu adalah satu pengorbanan yang cukup besar. Tapi kesan positif dia kita dapat lihat dari segi hubungan, dari segi kasih sayang, dari segi bagaimana ketautan antara perhubungan suami dan isteri itu cukup dirasai dan cukup bermakna bagi mereka. Sehari berjumpa, umpama apa, sehari berjumpa tu setelah contoh sebulan tak berjumpa. Jadi umpama itulah hari yang pertama dan hari terakhir mereka. Jadi mereka akan cuba untuk mengisi masa dan cuba untuk memanfaatkan masa yang ada sebaik mungkin. Jadi umpama dia begitulah. Okey. Terusnya pelajaran yang ke-22, hikmah khusus poligami jika ia dipraktikkan secara betul akan menjadi contoh teladan kepada orang lain, sekaligus menjadi sunnah hasanah yang mengalir pahala secara berterusan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik lalu ia diamalkan selepas itu, ditulis untuknya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan pahala mereka, yakni para pengamal itu, walaupun sedikit pun. Ini merupakan sahih Muslim.
para pemimpin jemaah persatuan NGO dan organisasi serta para pewaris Nabi SAW memainkan peranan penting secara praktikal bagi memulakan kembali sunnah poligami yang telah tenggelam lagi disalahfahami ini. Jadi penulis menyeru untuk bahkan dalam sekumpulan ataupun grup yang besar seperti dalam persatuan, dalam jemaah, NGO seumpama dengannya, jangan merendah-rendahkan poligami. Bahkan sebenarnya dalam kuantiti grup itulah perlu untuk disuburkan lagi kehidupan untuk mereka ini berumah tangga, satu perkara, dan juga mengharmonikan lagi rumah tangga tersebut termasuklah dalam ahwal poligami. Kadang-kadang ialah bila kita dalam persatuan ke ataupun bahkan kalau yang bukan berpersatuan pun, topik poligami ini sensitif untuk dibincangkan. Walhal sebenarnya kalau betul-betul dimanfaatkan dengan baik, sebenarnya dia boleh menjadi satu grup yang harmoni yang baik ataupun saling support, bantu, sokong menyokong antara satu sama lain dan seumpama dengannya. Saya pernah tengok ada satu grup yang ialah secara lahir atau secara zahirnya nampak cukup mesra ataupun cukup memberikan sokongan yang padu berkenaan dengan isu poligami ni. Nama grup tersebut Poligami Harmoni, macam itulah lebih kurang. Saya yakin mereka adalah antara persatuan ataupun NGO daripada banyak-banyak NGO mungkin yang ada untuk menyuburkan pemahaman berkenaan dengan poligami. Dia hakikatnya sebenarnya dalam kehidupan ni mana-mana pun memang sudah tentu ada baik dan buruknya. Keadaan orang yang tidak berkahwin ada baik dan buruknya, orang yang sudah pun berkahwin ada baik dan buruknya, orang yang tidak ada anak ada baik dan buruknya, dan begitulah seterusnya. Pokok pangkalnya sudah tentu di dalam apa keadaan sekalipun kita perlu berusaha untuk memastikan diri kita ini mencari yang positif, mencari perkara yang boleh meningkatkan keimanan kita, mencari circle ataupun suasana yang akhirnya dapat menghidupkan iman kita. Jadi itu perkara yang sebenarnya memerlukan satu sokongan ataupun dokongan daripada persatuan-persatuan ataupun jemaah-jemaah yang kita ikutilah. Okey. Baik, seterusnya pada pelajaran yang ke-23, hikmah khusus poligami juga, ia merupakan salah satu jalan keluar bagi rumah tangga yang kurang bahagia. Ini pun saya rasa telah lalulah. Kita dah masuk dah pelajaran ini pada peringkat yang sebelum ni rasanya. Seorang isteri sahaja mungkin tidak dapat memperbaiki sikap suami yang negatif, umpama malas ataupun panas baran. Namun jika dua atau lebih isteri sama-sama bekerja sama memperbaiki suami, dan ia akan lebih efektif insya-Allah. Seorang isteri sahaja mungkin merasa letih melayan pelbagai karenah suami, namun dengan beberapa isteri, setiap isteri memiliki hari untuk berehat ketika suaminya bergilir bersama isteri yang lain. Hari rehat tersebut boleh digunakan untuk fokus kepada kerjaya ibu bapa di kampung atau masa sesama muslimat. Seorang suami mungkin terpaksa berhadapan dengan sikap isteri yang negatif, umpama malas atau kerap ataupun nusyus, yakni kerap nusyus, yakni derhaka terhadap suaminya. Maka menceraikan isteri bukanlah pilihan yang diinginkan. Maka menikahi isteri lain, yakni berpoligami, itu dapat memberikannya ketenangan yang tidak diperolehi bersama isteri sedia ada. Jadi pokok pangkalnya di sini sebenarnya berkait rapat dengan apa yang saya cakap tadi itu berkenaan dengan support lah ataupun satu sistem dokongan, support system, saling bantu-membantu antara satu sama lain, saling lengkap melengkapi di antara isteri dan juga suami. Dan di dalam kelemahan-kelemahan tersebut, maka apabila adanya satu kehidupan keluarga yang besar, maka sudah tentu dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, ia akan saling bantu-membantu ataupun saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Mungkin kadang-kadang pada sebahagian manusia ini dia nampak benda ni macam pelik lah ataupun benda ni macam orang kata apa, awkward kan. Tapi percayalah, saya pernah melihat sendiri depan mata yang baik dan yang tak baik. Yang baik pun banyak sebenarnya, yang menunjukkan satu contoh tauladan yang bagus kepada umat Islam dalam dunia poligami. Jadi itu yang kita boleh cuba ikutlah untuk topik ini. Hukum poligami. Jadi hukum poligami sebenarnya terdapat 5 pendapat tentang hukum poligami. Ya, betul, ada 5 dan kita telah pun melalui perbincangan ini sebenarnya. Boleh lihat pada episod sebelum ini. Saya rasa saya tidak akan mengulanginya sehinggalah tak silap saya
kalau ikutkan ya. Ni lah bukti-bukti yang kita dah lalui dah sebelum ni. Dah conteng-conteng dah. Sehingga pelajaran yang ke-30 . Sebenarnya saya tanda apa pada pengakhiran muka surat, tapi ialah apa mungkin telah pun diubah dan sebagainya, saya tak perasan kan. Tapi tak apalah, kita cuba tengok balik. Okey, mungkin secara wrap up lah, secara ulang kajinya di sini. Daripada 5 hukum-hukum yang digariskan di atas, okey, saya mungkin ulang sekali lalu lah. Okey, apakah 5 hukum tersebut? Yang pertama, hukum asalnya ialah boleh. Kemudian dimansuhkan sehingga menjadikan ianya haram. So, yang pertama ni daripada boleh kepada tak boleh lah. Okey, kemudian hukum yang kedua yang digariskan secara umum oleh rata-rata para ulama, poligami ini hanya dibolehkan untuk para wali. Maksudnya certain people sahaja yang boleh berpoligami. Antaranya contoh, dia melihara, dia ada anak angkat contoh kan, ataupun dia apa um, sebagai penjaga kepada anak yatim perempuan. Jadi itu sebagai contoh. Maksudnya yang kedua ni dia boleh bersyarat, okey. Dan syarat dia tu ialah dalam keadaan yang seperti mana disebutkan tadi itulah, sebagai penjaga yang nak jaga anak yatim perempuan. Okey, yang ketiga, poligami ini merupakan sistem jahiliah yang dihapuskan oleh Islam secara bertahap-tahap. Maksudnya sebelum ni ada satu sistem jahiliah yang umpamanya seperti slavery, ya, perhambaan. Maka poligami ini datang untuk menghazafkan ataupun membuang, menghapuskan sistem jahiliah yang sebelum ini secara bertahap-tahap. Sehingga kalau ikutkan dalam dalil penghujahan di bawah, sekarang ni dah tak ada lagi slavery kan, dah tak ada lagi perhambaan, maka poligami pun dah tak perlu lah. Sebab dulu poligami ini sebagai satu instrumen untuk menghapuskan perhambaan. Jadi bila sekarang ni perhambaan pun dah tak ada, maka tak ada lah juga poligami. Itu dia punya pandangan lah untuk perkara ni. Yang keempat, yang kelima barulah dia berkait rapat dengan keharusan ataupun bolehlah untuk berpoligami tersebut yang disebut sebagai mubah dan mustahab. Okey. Jadi itu secara umumnya. Poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, dia mungkin tak berapa nak signifikan untuk kita bincangkan sebab kita menuju kepada arah keharusan lah yang boleh berpoligami tu. Maka yang signifikan dengan perbincangan kita ialah yang keempat dan yang kelima. Okay, so let's say kita terus pergi kepada perbincangan tersebut. Okay, ni pasal anak yatim ni kan. Yang ni yang berkata berkenaan dengan anak yatim. Ni yang pada keadaan sebelum ini, zaman zaman jahiliah. Okey, let's say lah kita mula dari sini Okey, kita mula dari sini. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat beberapa sahabat yang pada awalnya memiliki lebih daripada 4 isteri. Apabila mereka memeluk Islam, Rasulullah menyuruh mereka hadkan hanya kepada 4 isteri dan menceraikan yang selebihnya berdasarkan jumlah yang dibenarkan. Pada ayat yang ketiga surah Nisa. Betul, kita dah lalui dah perbahasan ni. Maksudnya memang akhirnya bila syariat turun, siapa yang nak kahwin lagi, dia akan akhirnya limit sampai 4. Siapa yang lebih pada 4, maka dia perlu ceraikan. Seumpama dengannya lah. Dan itu semuanya adalah melibatkan pada sistem jahiliah kan? Maksudnya pemilikan wanita itu adalah berdasarkan daripada hasil perhambaan itu tadilah. Mereka bebaskan, mereka menjadikan sebagai hamba, maka untuk bebaskan status hamba tu, maka mereka berkahwin. Mereka berkahwin lah. Okay. Jadi itu cerita dia. Kemudian ini sistem slavery itulah. um, Ya, kita dah lalui dah sebenarnya.
Kesimpulannya, sistem poligami masih sah valid dalam Islam sehingga hari kiamat sebagaimana memerdekakan hamba sebagai amal kebajikan dan penebus kesalahan masih sah sehingga hari kiamat. Oh, okey. Jadi yang berkenaan dengan slavery tadi, perhambaan tadi kan saya sebut, umpama dia poligami ni hadir untuk membuang ataupun menghapuskan sistem perhambaan itu. Jadi ibarat dia kalau macam sekarang ni dah tak ada dah perhambaan, maka dah tak boleh lah ataupun tak relevan lah poligami. Okey, itu satu pandangan lah. Tapi pandangan dia yang ketiga ini, iaitu berkenaan dengan perhambaan itu ialah andai kata keadaan tersebut ialah merupakan satu perkara yang dibolehkan, yang sah ataupun valid dalam Islam, maka dia bolehlah sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana dia memerdekakan hamba sebagai amal kebajikan dan penebus kesalahan masih sah sehingga hari kiamat. Jadi itu antara hujah yang lain yang menyatakan bahawasanya bukan maksudnya sekarang ni walaupun tak ada hamba, maka dah tak boleh poligami, bukan. Ataupun tak perlu lagi poligami. Tapi dia bagi satu, orang kata apa, kias lah ataupun satu perumpamaan. Umpama dia seperti mana bila Islam turun untuk buat syariat kebaikan, maka syariat kebaikan itu relevan ataupun perlu dibuat sampai hari kiamat. Maka begitulah juga poligami, satu perkara yang baik, satu usaha ataupun inisiatif yang baik, walaupun kejahatan dah tak ada kan, walaupun jahiliah yang berbentuk perhambaan itu tak ada, dah tak ada kan contohnya, still relevan untuk dia buat sebab itulah satu perkara yang makruf, satu perkara yang baik. Dan relevan itu ialah sampai hari kiamat lah. Sampai hari kiamat. Jadi hujah dia begitulah. Okay, so ini pula baru masuk kepada hukum yang keempat dan yang kelima lah, which is melibatkan keharusan untuk berpoligami itu. Ada yang pendapat hukum poligami adalah mubah, iaitu harus. Ini merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang hidup di kedua-dua alam monogami dan poligami. Yang ini tidak poligami sahaja. Rasulullah pernah monogami, iaitu apabila baginda hidup bersama Khadijah sehinggalah beliau meninggal dunia. Rasulullah juga pernah poligami, iaitu apabila baginda hidup bersama Aisyah dan para isteri yang lain. Nampak? Iaitu selepas juga Khadijah meninggal dunia. Ini pun sebenarnya telah pun kita kupaskan, di mana satu perumpamaan apabila kita ada sebahagian wanita-wanita yang ada dalam masyarakat kita ni, sebelum kahwin dia letakkan syarat, macam dalam cerita KCB kan, ketika cinta bertasbih, dengan letakkan syarat, oh saya boleh untuk awak berkahwin dengan saya, tapi dengan syarat saya nak jadi seperti Khadijah, iaitu tidak dimadukan. Saya dia tak nak lah poligami tu kan, tidak mahu dimadukan, dan dalam masa yang sama kalau let's say lah nak berpoligami pun umpamanya dia bagi syarat supaya tunggulah saya meninggal dulu, seperti mana Khadijah lah kan. So Khadijah meninggal, kemudian barulah suami tu dipanjangkan umurnya untuk berkahwin, maka dia barulah nak berkahwin dan berniat untuk berpoligami pada ketika itu. Jadi macam-macam yang boleh kita lihat bagaimana keadaan atau peragam masyarakat. Tapi sebenarnya apa-apa keadaan pun itu adalah sunnah. Sunnah monogami pun sebenarnya adalah merupakan sunnah. Poligami pun juga adalah merupakan sunnah. Jadi itu yang ingin ditekankan di sini berkenaan dengan perbahasan yang berkaitan dengan keharusan untuk berpoligami ni. Sama je macam keharusan ataupun sunnahnya kita berkahwin dalam keadaan status dia monogami, sama je sebenarnya. Okey. Para ilmuwan telah membahagikan kehidupan Rasulullah SAW, manhaj dakwah baginda dan ayat-ayat Al-Quran kepada dua fasa, fasa Mekah dan fasa Madinah. Fasa Mekah iaitu tiada ayat Al-Quran ataupun syariat khusus tentang poligami, sama ada monogami ataupun poligami, maka ia terbuka kepada pilihan masing-masing. Rasulullah sendiri pilih monogami, iaitu Khadijah sahaja. Itu adalah apabila keadaan fasa di Mekah. Fasa di Madinah, surah An-Nisa mengandungi ayat tentang poligami, ayat ketiga diturunkan. Oleh itu Rasulullah berpoligami dalam fasa ini, iaitu fasa Madinah. Maka hukum Islam tidak dianggap muktamad pada zaman awal kerana sedia diketahui syariat Islam ini diturunkan secara bertahap, menjangkaui pun dalam tempoh 23 tahun, yakni sepanjang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Maka hukum Islam yang muktamad ialah pada saat Islam itu sudah sempurna. Al-Quran itu tidak lagi diturunkan dan Rasulullah wafat. Pada saat itu sunnah Rasulullah ialah poligami dan bukannya
monogami. Jadi nak diceritakan kepada kita ialah bahawa keadaan diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita semua umat Islam. Keadaan Islam itu sempurna adalah apabila di dalam Al-Quran sendiri, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikumul Islam madina, itu barulah satu declaration yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada semua kita bahawa Islam telah sempurna. Dalam keadaan masa yang sama, pada ketika itu ialah fasa di mana untuk merujuk pada alam perkahwinan lah, di mana keadaan tersebut monogami pun fasa itu dah lepas dan poligami pun fasa itu sedang berlaku pada saat itu. Jadi nak ceritanya keadaan, kalau let's say keadaan kita sekarang ni nak pilih sama ada monogami ataupun poligami, secara umum dua-dua boleh. Kita ada hak untuk nak hidup dalam keadaan monogami ataupun poligami berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Tapi kalau kita nak decide seperti mana yang dalam cerita yang saya sebutkan tadi tu, saya nak request kehidupan saya ni biarlah sampai fasa Mekah saja, iaitu fasa di mana saya dianggap sebagai Siti Khadijah, yakni suami tersebut hanya monogami sahaja dengan saya. Dia tak jadilah sebab kononnya nak compare dengan pada zaman Rasulullah saat itu. Walhal sebenarnya pada zaman tu Islam tu belum menyeluruh lagi. Islam menyeluruh adalah apabila ketika mana poligami itu juga berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi kita tak boleh nak pilih, kita nak zaman ni lah, kita nak kehidupan zaman ni lah, tak boleh. Sebab hakikatnya kedua-dua fasa tersebut telah pun dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita ialah melalui fasa akhir zaman sekarang ni berdasarkan keperluan dan juga kemampuan kita sebagai umat Islam. So itu saya kata tadi, kalau kemampuan kita ialah memang hanya monogami saja, ni merujuk terutamanya kepada lelaki lah, maka tak apalah, kita remain lah as what it is, sebagai seorang suami yang hanya memiliki seorang isteri. Tapi kita tak boleh limit kan, kita tak boleh nak set kan, okay aku nak hidup pada zaman seperti mana aku dengan Khadijah. Tak boleh, okay. Dan menafikan pula, itu lagi lah tak boleh, menafikan pula kehidupan pada zaman Madinah itu aku tak mahu. Iaitu pada ketika mana baginda Rasulullah SAW poligami. Jadi tak boleh begitu. Itu yang nak disampaikan ataupun nak ditekankan kepada kita semua, supaya tidak berlakunya keselaruan ataupun pertembungan identiti dan seumpama dengannya, sehingga menyebabkan kita boleh pula pilih sesuka hati berdasarkan kemahuan kita. Okey, baik. Pelajaran yang ke-34, ada yang berpandangan hukum poligami ialah mustahab. Ini hukum yang kelima tadi itulah, yakni dianjurkan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata kerja perintah, maka berkahwinlah. Yakni di dalam ayat poligami surah An-Nisa ayat yang ketiga, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang, yakni tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Maka apa jua yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, hendaklah kita cuba melaksanakannya sekadar yang mampu. Justru hukum poligami ialah mustahab, yakni dianjurkan saja. Siapa yang nak, silakan. Siapa yang tak nak pun tidak ada masalah. Bagaimana suami dapat memenuhi syarat-syaratnya? Yang ni penulis meminta untuk kita lihat bab syarat-syarat dan larangan-larangan poligami. Mungkin selepas ni lah. Inilah pandangan yang paling tepat di antara 5 pandangan yang ada berkenaan dengan hukum poligami. So kesimpulannya di sini menceritakan tentang poligami, sudah tentu ia hanya melihat kepada 5 hukum ini secara umum, dan yang paling absah, yang paling rajah dan yang paling tepat ialah pada pandangan yang kelima, iaitu poligami adalah satu perkara yang dianjurkan ataupun dalam bahasa Arabnya mustahab. Baik. Pelajaran yang ke-35, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terdapat perbincangan berkenaan dengan hukum asal perkahwinan. Apakah monogami atau poligami? Ia dapat diperincikan seperti berikut. Pandangan pertama, hukum asal perkahwinan ialah monogami berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, dan kawinkanlah orang-orang bujang lelaki dan wanita daripada kalangan kamu dan orang-orang yang soleh
dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Ayat di atas menyuruh orang-orang yang masih bujang untuk berkahwin. Ia tidak menyuruh orang yang sudah berkahwin untuk berkahwin lagi. Ini menunjukkan bahawa hukum asal perkahwinan ialah monogami. Yalah, logik lah, memang hukum asalnya kena mula daripada satu lah. Tapi Ustaz ada tak yang terus mula dengan dua terus? Adalah, tapi dia kes yang terpencil lah. Okay. Pandangan yang kedua pula, hukum asal perkahwinan ialah poligami. Ni seperti mana yang disebutkan dalam pandangan kedua ni. Ini berdasarkan himpunan serta gandingan surah An-Nur ayat yang ke-32 dan ayat ketiga daripada surah An-Nisa. Dan kahwinlah orang-orang bujang lelaki dan wanita daripada kalangan kamu dan orang yang soleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan wanita. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari wanita-wanita 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Maka berdasarkan dua ayat di atas, hendaklah lelaki ataupun wanita yang bujang berkahwin. Akan tetapi khusus bagi lelaki, mereka berkahwin lagi sehingga maksimum 4 sahaja, sebagaimana mereka masih menepati syarat-syarat. Jika syarat-syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka memadailah hanya dengan seorang. Di antara dua pandangan ini, yang lebih dicenderungi ialah pandangan kedua kerana ia merupakan himpunan dan gandingan kedua-dua ayat Al-Quran terbabit. Oleh itu, hukum asal perkahwinan dalam Islam ialah poligami. Maksudnya merujuk kepada hendaklah kamu, jika kamu hendaklah kamu berkahwin sama ada 1, 2, 2, 3 ataupun 4 tadi kan. Ini dia punya asas dia. Tapi andai kata kamu tidak bersedia ataupun kamu bimbang tidak berlaku adil, maka hanya cukup satu. Jadi Allah sendiri macam memerintahkan kita untuk berkahwin itu sama ada 2, 3 ataupun 4. Maksudnya dah dalam kategori poligami dah. Jamak dah kan. Okey, itu maksud dia. Okey. Poligami sebagai hukum asal perkahwinan merupakan pandangan beberapa tokoh agamawan seperti Syekh Abdul Aziz Bas, bekas mufti Arab Saudi, dan Syekh Abdul Fattah Idris, pensyarah Fakulti Syariah dan Perundangan Universiti Al-Azhar, Mesir. Meskipun pandangan ini seperti janggal atau baru pertama kali dibaca, maka benar ataupun salah hendaklah dirujuk kepada penghujahan mereka. Okey, penjelasan tambahan. Secara lebih halus, ayat 32 surah An-Nur ditujukan kepada masyarakat, khasnya ibu bapa, untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih bujang. Perintah Allah, wankihu al-ayyami minkum, dan kahwinkanlah orang-orang bujang lelaki dan wanita daripada kalangan kamu, ditujukan kepada masyarakat, khasnya ibu bapa, bukan kepada diri orang yang masih membujang. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan, perintah di sini tidak ditujukan kepada satu orang, tetapi kepada banyak orang, iaitu para wali yang memiliki anak-anak lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Segerakanlah menikahkan mereka dan permudahkanlah biaya pernikahannya seperti mereka merasai terbantu. Ini dalam tafsir Sya'rawi. Jadi ulama seperti mana Sya'rawi dan seumpama dengannya melihat keadaan penting untuk anak-anak Muslim, anak-anak golongan-golongan yang ibu bapanya siqah dengan agama, bagus di dalam perbincangan agamanya, maka menyelamatkan anak-anak mereka dengan juga menganjurkan perkahwinan secara mudah ataupun memudahkan urusan perkahwinan anak-anak mereka. Dan kalau kita lihatlah macam suasana beberapa negara-negara Islam yang lain ataupun negara-negara Islam sekalipun yang memiliki Islam secara minoriti, kita dapat lihat keadaan mereka ini kadang-kadang bila nak berkahwin punya payah. Ada setengah tu contoh macam di Mesir. Yang pada zaman saya ni, bila lihat suasana mereka ni nak berkahwin, kena kumpul harta dulu, kena ada memiliki aset dulu dan sebagainya, barulah boleh berkahwin. Sebab tu lelaki-lelaki yang kebanyakannya di sana berkahwin itu pada usia yang muda, dan isteri mereka tu sama ada usia mereka itu sebaya ataupun lebih kurang, ataupun muda dia tu jauh beza. Suami dah contohnya dah 40-an, isteri dia tu muda 20-an dan seumpama dengannya. Maksudnya kahwin lambat tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi disebabkan apa? Disebabkan kehidupan mereka yang menekankan ke arah tersebut, meletakkan syarat-syarat yang sebenarnya tidak memudahkan. Dan syarat-syarat tersebut digezetkan pula dalam undang-undang mereka, undang-undang sivil mereka. Jadi itu yang berlakulah suasana sikit sebanyak di sana.
Oleh itu tidaklah tepat jika ayat 32 surah An-Nur ini digunakan sebagai hujah monogami. Ini kerana ayat tersebut boleh juga merujuk kepada perkahwinan poligami. Sebagai contohnya, sebagai contohnya apabila seorang lelaki yang sudah berkahwin datang kepada ibu bapa untuk melamar anak perempuan mereka yang masih bujang sebagai isteri keduanya, ibu bapanya hendaklah mempertimbangkan lamaran tersebut. Ini kerana anak perempuan mereka yang masih bujang itu termasuk di dalam ayat yang ke-32 surah An-Nur. Jadi itu pelajaran yang ke-35. Saya cas bateri dan andai kata terputus tengah jalan, anggaplah itu hanya sekadar pembelajaran kita untuk kali ini, dan kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Dalam pelajaran yang ke-36, doakan agar ianya dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ke-36, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan perkahwinan semuanya berbentuk umum. Keumuman ini bererti berkahwinlah poligami asalkan tidak melebihi 4 isteri dan memenuhi syarat-syaratnya. Ini kerana pada zaman Rasulullah SAW poligami ini sendiri tidak wujud pun. Kita tidak akan menemui ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW menyebut poligami mahupun monogami. Betul lah juga kan? Sebab apa yang ada ialah anjuran untuk berkahwin secara umum dan ancaman bagi sesiapa yang sengaja enggan. Maksudnya sini kalau kita perhatikan memang betul pun. Di dalam perjalanan sirah ke ataupun yang terkandung di dalam Al-Quran, sebab dia tidaklah spesifik secara, dia tidaklah menyebut tu secara spesifik ataupun tepat. Umat Islam perlulah berkahwin satu, monogami kan, menggunakan istilah monogami. Umat Islam kita mestilah ta'adud zaujat. Ta'adud zaujat ni poligami lah kalau ikutkan dalam bahasa Arab ni. Tapi tak ada, dia hanya sebut okay fine, kalau apa nak berkahwin, boleh berkahwin pada tiba masanya. Nak berkahwin, okay, dalam Quran sebut 2, 3 ataupun 4. Tapi dia tak spesifik pun itu adalah merujuk kepada poligami. So term-term tersebut dulu ni tak wujud. Jadi apa yang disebutkan di sini juga, oleh itu tidak boleh membataskan anjuran Islam untuk berkahwin kepada perkahwinan monogami sahaja. Bahkan sebenarnya untuk poligami sahaja. Tak bolehlah kita nak limitkan dalam kedua-dua keadaan tersebut. Salah satu hadis anjuran yang dimaksudkan ialah apabila seorang hamba menikah, ini sabda baginda Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang selebihnya. Salah satu hadis yang mengancam orang yang sengaja enggan berkahwin. Ini pun satu perkara yang sebenarnya perlu dititik beratkan ataupun ambil perhatian di kalangan umat Islam sekarang ni, yang mana mereka ada beberapa assumption ataupun disebut sebagai satu perspektif untuk tidak mahu berkahwin. Datang 3 orang ke rumah para isteri Nabi SAW bertanya tentang ibadat Nabi SAW. Tak kala dikabarkan tentang ibadat baginda, mereka merasakan seolah-olah ianya sedikit. Lalu mereka berkata, di manakah kedudukan kita jika dibandingkan dengan kedudukan Nabi SAW yang telah diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan akan datang? Berkata salah seorang daripada mereka, adapun aku, maka aku akan solat malam selama-lamanya. Berkata yang lain pula, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka. Berkata lagi yang terakhir, aku akan menghindari wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku solat malam dan tidur, serta aku menikahi juga wanita. Maka sesiapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia tidak termasuk dari aku, yakni dari kalangan aku. Jadi jelas di sini ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, yang bertanya kepada para isteri, apakah amalan yang Rasulullah buat ni sampai melayakkan baginda menjadi seorang Nabi Rasul,
kemudian menjadi seorang yang memang akhirnya diberikan jaminan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam syurga, seorang yang maksum dan sebagainya. Kemudian mungkin dalam keadaan ini para isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritalah apa sedikit sebanyak apa amalan harian baginda Rasulullah. Respon para sahabat tersebut, oh bagi mereka itu adalah satu amalan yang sedikit. Ya, satu amalan sikit je. Contoh ibarat dia macam itulah nak faham dalam bahasa masyarakat kita. Maka mereka membuat assumption sendiri. Aku bagi aku untuk memahamkan maksud kuat beribadat ni ialah solat tak tidur malam. Solat je sepanjang hari, sepanjang malam. Kemudian ada yang kata, bagi aku berpuasa sampai bila-bila lah. Berpuasa tak buka-buka. Dan seorang lagi mengatakan bahawa dia dengan cara menahan nafsunya, iaitu tidak berkahwin buat selama-lamanya. Bagi mereka itu adalah ibadah yang orang kata apa, yang ultimate lah, yang power lah ibaratnya kan, yang akhirnya Allah mesti akan bagi banyak ganjaran. Rupa-rupanya tak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab benda tu dinafikan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW seperti mana yang dibahaskan tadi. Yang ini Rasulullah sendiri pun merupakan seorang yang sempurna, yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan prominent ataupun jaminan untuk ke syurga. Tapi dia juga solat dan tidur, dia juga puasa dan berbuka, dan baginda juga merupakan seorang yang berkahwin, bahkan lebih lagi isterinya daripada monogami itu tadi. Jadi apakah alasan kita kadang-kadang kita ni nak fikir logika akal kita ni dengan menyatakan bahawa tak apalah aku ni puasa je lah, janganlah kahwin, contohlah kan. Janganlah kahwin, apa puasa dah cukup lah dapat menahan nafsu. Dia tak boleh tuan-tuan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni memang dah campakkan kepada kita fitrah. Kita tak boleh simply merasakan itu adalah jalan solusi dia dengan menafikan juga solusi yang hakikat itu bagaimana, seperti mana yang digariskan dalam Islam. Jadi tak boleh begitu. Sepatutnya kita perlu menjalani kehidupan kita ini dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap manusia, dan menjalankan apa yang Allah berikan ini dengan penuh tanggungjawab. Itu baru betul. Dan itu juga yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seterusnya pada pelajaran yang ke-37 tuan-puan, sekalipun penulis mencenderungi pendapat bahawa hukum poligami ialah mustahab, yakni hukum yang kelima tadi, dan ia merupakan hukum asal dalam perkahwinan, penulis tetap meraihkan pendapat yang menyatakan hukum poligami ialah mubah, yakni pandangan keempat, dan hukum asal perkahwinan ialah monogami. Adab kita apabila berhadapan dengan perbezaan pandangan ini ialah meraihkan kedua-duanya meskipun kita mencenderungi salah satu daripadanya. Ini dengan syarat pendapat-pendapat tersebut semuanya memiliki dalil dan hujah. Apabila dicenderungi bahawa poligami ialah hukum asal perkahwinan lagi dianjurkan, ia sebenarnya membawa beberapa faedah. Contohnya, subjek poligami akan disentuh dengan lebih kerap dalam kuliah-kuliah seperti subjek taharah, solat, puasa dan lain-lain. Manfaatnya lagi, faedahnya lagi ialah suami akan memiliki wawasan. Bukan parti wawasan. Mempunyai hala tuju. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada mereka pelbagai kelebihan satu hari kelak, dia akan berpoligami untuk memanfaatkan kurniaan tersebut agar dikongsikan juga bersama oleh dua ataupun lebih ahli keluarganya. Yang ini sama-sama meraih imbuhan ataupun faedah ataupun manfaat yang sama-sama mereka memiliki antara satu sama lain. Seterusnya juga, sejak awal isteri akan sedar bahawa dia bukanlah satu-satunya milik suami. Yakni atas kesedaran ini dia tidak akan terkejut, sakit hati ataupun terasa dizalimi andai pada satu hari kelak suaminya berpoligami. Macam saya sebut pada peringkat awal dulu, hakikat kehidupan kita ni, kita perlu serahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang pertama itu memang kita perlu mengabdikan diri kepada Allah. Yang pertama itu ialah kita ini sendiri milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu sendiri, kecintaan kita itu sepatutnya adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Itu yang sepatutnya. Yang kedua barulah isteri kita dan seumpama dengannya.
Jadi itu secara umum lah, orang kata apa, secara metafora yang boleh kita fahami bersama. Kemudian keadaan ini merasakan bahawa uh, pilihan-pilihan ataupun option-option yang apabila dapat diluaskan kepada para wanita bahawa untuk mencari pasangan hidup tidak semestinya dihadkan kepada lelaki bujang. Ini pun sebenarnya saya melalui beberapa kes yang memang orang-orang yang wanita secara khususnya, mereka ni bila ditanya kenapa mereka ni tak berkahwin lagi, kenapa mereka masih bujang seumpama dengannya, ada boleh tahan juga. Rata-rata jawapan daripada mereka sendiri mengatakan bahawa mereka lebih prefer ataupun lebih syorkan yang menjadi suami mereka itu ialah mereka yang telah pun berkahwin. Yang menjadi suami mereka itu biarlah mereka yang berumur lebih sikit daripada mereka, sebagai contoh. Jadi itu perkara yang kebiasaan kita dengar. Bahkan benda itu ada statistik pun yang pernah dibuat kajian oleh beberapa pengkaji yang menyatakan tentang soalan-soalan seperti itulah. Okey, baik. So itu perkara yang boleh kita fahami. Seterusnya, masyarakat tidak akan berburuk sangka kepada orang yang berpoligami. Ibu bapa, sanak saudara, sahabat akan mengetahui ia adalah sesuatu yang normal. Ada pun pandangan ataupun pendapat yang menyatakan poligami itu haram, poligami hanya untuk wali anak yatim, poligami telah dimansuhkan, poligami hanya boleh apabila isteri sedia ada memiliki keuzuran seperti penyakit atau mandul. Maka semua pendapat ini ialah pandangan batil lagi tertolak. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya dibahaskan dalam huraian di atas tu tadilah. Ada pelajaran-pelajaran di atas tadi tu yang memang menghuraikan hukum untuk poin yang pertama ni apa huraian dia, yang kedua ni apa huraian dia, dan yang ketiga ni apa huraian dia. Yang seperti mana saya sebutkan juga tadi, di antara 5 hukum itu yang valid untuk kita ialah hukum yang keempat dan yang kelima. Dan yang paling arjah, yang paling rajah ialah pada pandangan yang kelima. Itu adalah pandangan yang paling tepat seperti mana yang dihuraikan oleh para alim ulama. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Agak panjang, Alhamdulillah, sebab kita ada revision sikit juga berkenaan dengan pelajaran-pelajaran yang sebelum ini. Dan yang akan datang, insyaAllah saya rasa agak kontroversi dan agak baik untuk kita fahami akan perkara ini. Saya harapkan agar akan datang mereka-mereka yang tidak dapat mengikuti sesi bersama ini dapat lihat rakaman yang saya uploadkan dalam YouTube untuk manfaat bersama di masa hadapan. Dan sekali lagi, inspirasi serta aspirasi saya berkongsi akan perkara ini seperti mana saya sebutkan sebelum ini adalah bertujuan kerana memberikan perkongsian di dalam ahwal ataupun tajuk-tajuk yang sangat jarang orang kupaskan. Bahkan perkara yang begini, tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan satu perkara yang cukup sensitif di kalangan masyarakat kita. Jadi, saya mengambil cabaran ini untuk memberikan pendedahan dengan berkongsi sedikit sebanyak seperti mana yang kita buat saat ini. Saya bukanlah orang pengalaman pun, tapi saya ingin belajar dan saya ingin menyampaikan apa yang saya belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Semoga Allah rahmati kalian semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.